dan selamat datang ke saluran kami. Hari ini saya akan bawakan ulasan lengkap tentang varian latihan tempur Hongdu L-15B, sebuah jet yang direka untuk menggabungkan fungsi latihan lanjutan dengan keupayaan serangan ringan. Kita akan bincangkan asal-usul pesawat ini, reka bentuk, kokpit dan avionik, prestasi penerbangan, persenjataan yang boleh dibawa, peranan taktikal, aspek penyelenggaraan, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana ia sesuai untuk keperluan negara yang mahu platform serbaguna dengan kos mampu milik. Tujuan video ini ialah memberi gambaran menyeluruh supaya anda faham kelebihan nyata dan batasan L-15B dalam konteks operasi moden. L-15B ialah pengembangan dari keluarga L-15 yang dibangunkan oleh Hongdu Aviation Industry Group. Projek ini dilancarkan untuk menghasilkan jet latihan berprestasi tinggi yang mampu menyediakan peralihan juruterbang ke pejuang generasi moden. Varian B diberi fokus untuk meningkatkan kemampuan tempur, ia mengekalkan ciri lincah sebagai jet latihan tetapi ditambah struktur dan sistem untuk membawa beban persenjataan dan sensor. Pendek kata, L-15B ialah kompromi antara pesawat latihan dan pesawat serangan ringan yang ekonomik. Dari segi rupa, L-15B mempunyai badan yang aerodinamik dengan sayap rendah dan ekor konvensional. Reka bentuknya mengutamakan kestabilan pada kelajuan tinggi dan kawalan yang responsif untuk latihan manuver. Kokpit konfigurasi tandem membolehkan jurulatih dan pelatih duduk dalam barisan, ini penting untuk latihan praktikal dan komunikasi antara kedua kru. Susun atur luar dan tempat duduk direka untuk memberi pandangan yang baik semasa latihan formasi dan operasi taktik. Kokpit L-15B moden dan mesra juruterbang. Sistem glass kokpit membentangkan skrin paparan berwarna yang besar, paparan kepala HUD untuk juruterbang hadapan, dan konsol tengah yang ergonomik. Avionik termasuk navigasi inersia, sistem satelit seperti GPS, sambungan data untuk komunikasi misi, dan keupayaan integrasi sensor. Sistem ini membolehkan latihan yang lebih realistik kerana juruterbang dapat melatih penggunaan senjata berpandu, pemetaan digital, dan penerimaan data sasaran masa nyata. Keselamatan juga dititikberatkan, pesawat dilengkapi tempat duduk lontar untuk kedua-dua kru. Berkenaan enjin dan prestasi, L-15B menggunakan enjin turbofan yang direka memberi dorongan mencukupi untuk manuver aerobatik dan pecutan pantas. Ia mampu mencapai kelajuan transsonik dan mempunyai julat yang sesuai untuk sesi latihan yang agak panjang tanpa pengisian bahan api kerap. Nisbah berat kekuasa yang baik membolehkan pesawat melakukan manuver ketajaman yang diperlukan untuk latihan pertempuran udara dekat. Selain itu, kestabilan aerodinamik menjadikannya platform yang selesa untuk latihan taktikal berulang. Salah satu keistimewaan L-15B ialah kebolehan membawa beban persenjataan melalui beberapa hardpoint di bawah sayap dan badan. Konfigurasi ini membolehkan pembawaan bom berpandu laser, peluru berpandu udara ke darat jarak pendek, port roket, dan port pengintipan elektro-optik. Keupayaan ini memberi fleksibiliti operasi daripada serangan titik terhadap sasaran taktikal hingga sokongan udara rapat untuk pasukan darat. Ia juga membolehkan negara yang mengoperasikannya membuat penyesuaian misi mengikut keperluan ancaman dan logistik. Sistem avionik L-15B menyokong integrasi senjata pintar dan pengurusan sasaran. Dengan peta digital, penanda sasaran, dan sambungan data ke pusat kawalan, juruterbang dapat melaksanakan serangan dengan ketepatan lebih tinggi. Untuk latihan, pesawat ini boleh disambungkan dengan sistem simulasi yang meniru ancaman seperti peperangan elektronik dan radar musuh. Ini membantu melatih juruterbang menghadapi situasi kompleks tanpa risiko sebenar. Dalam peranan taktikal, L-15B sering difokuskan pada latihan lanjutan juruterbang, termasuk teknik manuver tinggi, serangan udara ke darat, pengelakan hadapan radar, dan penggunaan sistem senjata. Selepas tamat latihan peralihan, juruterbang yang dilatih di L-15B lebih bersedia untuk beralih ke platform pejuang yang lebih canggih. Selain itu, dalam konflik berskala kecil atau operasi tidak berskala, L-15B boleh diubah menjadi pesawat serangan ringan untuk operasi kawalan sempadan, pengawasan, atau misi kontra pemberontakan. Dari sudut logistik, L-15B menawarkan kos operasi yang lebih rendah berbanding pejuang berat. Komponen direka modular supaya penyelenggaraan di peringkat pangkalan menjadi lebih mudah dan cepat. Masa perkhidmatan seterusnya boleh dikurangkan kerana banyak unit utama bersifat plug and play. Ini penting untuk unit latihan yang memerlukan sorti harian tinggi, pesawat yang cepat diservis meningkatkan ketersediaan armada. Namun begitu, terdapat beberapa batasan yang perlu diberi perhatian.
L-15B bukan pesawat stealth dan biasanya tidak dilengkapi sistem perang elektronik tahap tinggi yang terdapat pada pejuang generasi terbaru. Dalam pertembungan melibatkan pertahanan udara moden dan kemampuan anti-pesawat canggih, L-15B lebih terdedah dan memerlukan sokongan aset lain seperti pesawat EW atau penindasan pertahanan udara. Kapasiti bahan api dan muatan senjata juga lebih terhad berbanding pejuang utama, jadi peranannya harus disesuaikan dengan misi yang realistik. Perbandingan ringkas dengan platform sekelas seperti Armagchi M346 atau KT-50 menunjukkan beberapa perbezaan. M346 dan T-50 sering menonjol dari segi avionik canggih dan kemampuan peralihan ke pejuang supersonik, manakala L-15B menonjol dari segi kos dan kemampuan serangan ringan. Pilihan antara platform ini bergantung kepada keperluan latihan, bajet, dan strategi operasi jangka panjang sesuatu negara. Dari perspektif strategi pembelian, negara yang mahu mempercepat latihan juruterbang dan mengekalkan kehadiran udara tanpa belanja yang tinggi boleh melihat L-15B sebagai pilihan praktikal. Faktor penting termasuk interoperability dengan sistem radar dan kawalan udara sedia ada, sokongan latihan dari pengilang, dan kapasiti rantaian bekalan bagi alat ganti. Program latihan yang komprehensif untuk juruterbang dan juruteknik mesti disertakan dalam paket pembelian. Akhirnya, L-15B ialah platform yang menawarkan keseimbangan antara latihan lanjutan dan kemampuan tempur ringan. Ia bukan pengganti pejuang generasi tinggi, tetapi pelengkap yang berguna untuk membina kapasiti personel dan menyediakan fleksibiliti operasi. Bagi negara yang mencari solusi kos efektif untuk latihan dan operasi berskala kecil, L-15B layak dipertimbangkan. Jika anda mahu saya sediakan nombor teknikal lebih spesifik seperti berat muatan, julat operasi atau senarai negara pengguna, tulis di ruangan komen dan saya akan sediakan maklumat terperinci. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa like, subscribe dan kongsi pendapat anda di bawah.